Mohon bertanya dan pencerahan, bagaimana seorang yang telah bercerai masih keluar dengan bekas isteri? Suami tetapi melayan sebagai kawan dan adakah ingin apabila dia dah cerai dan tamat iddah, dia bukan sama sekali orang asing. Sama sekali orang asing. Kawan apa? Kawan dengan orang lain. Kawan dengan bini kita. Ni bini saya, tapi bini kita is our good friend. Kita semalam siapa abang saya? Isteri saya bekas girlfriend saya. Saya tanya, adakah setelah dia jadi isteri dia bukan friend lagi? Kan? Sebab tu kita tak. Wanita, orang yang terbaik untuk dia cakap tentang segala masalah dia siapa dia? Suami dia kan? Suami benda orang yang kawan yang terbaik dia siapa? Isteri dia. Happy. Dunia macam tu lah. Allah suruh kita, sebab tu bila kita nak kahwin, Allah bukan suruh pergi menikah siapa-siapa lah. Sebab tu orang tak kata ayah pergi carilah seorang yang mana ayah rasa elok lah. Tak boleh lah. Ayah dia tua, janda 70 tahun pun nampak elok Dia umur baru 25. Dia, sebab tu Allah kata litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesarannya, dia jadikan pada kamu min azwajikum min anfusikum azwaja. Dia jadikan daripada diri kamu sendiri pasangan kamu litaskunu ilaiha, supaya kamu condong kepada dia. Sebab tu kalau kita tak berkenan, kita jangan satu orang pergi tengok, weh dia kata segok, lawa betul aku tengok. Aku pergi tengok, dia kata hampir tengok. Nanti lo kita pergi tengok lo. Kita tengok, aku tak tahu lawa aku mana yang tengok kan. Pasal mata orang tak sama. Sebab tu litaskunu ilaiha, supaya kita condong kepadanya. Mata kita tengok okey. Hang tengok macam mana? Aku tengok tak apa okey. Aku okey. Tak usah kira dia, kira mata kita lah. Kalau tidak tak menikah negro, kacau lah. Negro kita tengok hitam, tapi ada orang tengok hitam manis. Kan? Negro kat UAE tu, kami budak Melayu kenan. Sebab itu maka ini satu perkara yang penting untuk litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan di antara kamu mawaddah, yakni ada cinta dan rahmat. Cinta ni ada unsur seks sikit, dan kemudian rahmat ni dikesian. Sebab tu tua-tua 70 tahun, dua-dua 70 tahun tak boleh buat apa lah. Tapi sayang lagi, pergi sekali, pergi beli ikan sekali, makan di kedai sekali. Rahmah, kesian, isteri sakit, suami sakit. Sebab tu kalau kita, mawaddah itu penting. Kalau kita tengok satu pasangan yang kita nak kahwin, ni bahasa bulan puasa zaman tabi kan, kita tak rasa teringin dalam bahasa seks. Maksud kita tak teringin, kita tak salah kahwin dengan dia. Walaupun orang kata, wih lawa dia ni berapa kali menang lah ni pertandingan Ratu Cantik, aku tak teringin jenis macam ni kan. Tak salah. Setengah orang dia tengok, macam mana dia tu handsome boleh kahwin yang biasa lah, mata dia teringin. Sebab tu maka tak apa. Sebab tu kita, kawan kita, isteri kita, kawan kita, suami. Dan isteri pun demikian juga. Dia ada hak. Sebab tu tak boleh paksa wanita kahwin.